Assalamualaikum. Hari ni ramai tak ada ni. Ramai absen ni. Aduh. Mana pergi yang ketok-ketok ni. Yang kecil-kecil ni. Semalam, petang semalam ada. Ada semua. Pagi ni dah tak ada dah. Banyak yang tak ada ni. Separuh lebih tak ada. Aduh. Dia termasuk dalam kumpulan skemalitik tu ke? Nanti dia perkirakan oleh geng skemalitik kat bawah tu. Buat perjaka tu dengan sistem map dia, sistem pekuda dia tu dengan Cik Muhammad Seni Ishak tu kan. Masalah dia tu buat uji nak dengan scam politik ni kan. Dia buat provokasi ke bukan macam mana aku pun tak faham juga kan. Dia influence tu daripada mana? Kena dapat satu statement influence daripada mana? Serbia ke, Kosovo ke, Eropah Tengah ke, Eropah Timur ke, daripada Zimbabwe ke, Nigeria ke, kan? Kita nak kena tahu. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insyaAllah.